Rim standard pun sampai jahanam gua pakai, dahsyat betul lah. Tapi kalau rim yang langsung tak boleh pakai, kita orang tak tolak, tak jual lah kan. So nanti rim-rim ni semua kita nak clearkan nanti 16 hari bulan hari Selasa. Video semalam aku silap cakap lah 15 hari bulan hari Selasa. Aku tahu hari Selasa cuma salah tersebut tarikh. Banyak sangat otak fikir kan. Macam tapi aku cakap awal-awal banyak rim standard. Jangan tiba cari ingatkan rim aftermarket banyak. Aku dah cakap pada awal banyak rim standard macam rim Y, RS, LC apa aku tak ingat lagi. Semua campur macam-macam lah kan. Ada juga rim aftermarket tapi tak banyak lah. Ikut luck korang lah sebenarnya. Lepas tu ini rim-rim ni banyak lagi sebenarnya. Ada yang rim single, ada yang rim double. Maksudnya double pair, one set lah semua kan. Kalau yang single ni mungkin tuan tolak RM25 kot. Sepasang. Bukan sepasang lah. Sebiji lah. Lebih kurang gitulah kan. Tapi aku cakap awal-awal, ramai yang PM nak post, minta post. Ramai yang PM minta tolong simpankan untuk dia. Ramai yang PM nak beli pukal banyak-banyak sekaligus. Beli sampai 10-12 biji nak sekaligus. Dia nak bolot. Benda tu memang aku tak buat. Aku cakap awal-awal, korang datang je. Aku nak clearkan, korang datang je. Kau datang dah settle. Bila hari Selasa tu nanti 16 hari bulan, jam 11 pagi, dekat Dana Agara Sumpaya, kita clearkan. Kita start. Bukan setakat hari je. Ada beberapa barang macam tayar. Adalah beberapa barang lagi lah sebenarnya kita nak clearkan So, minggu depan Selasa 16 hari bulan. Bukan Isnin, Selasa. Kau jangan datang. Video tu aku salah cakap pula. Aku pelik macam mana rim RCB ni korang boleh buang Ni 3 batang elok. Banyak elok sebenarnya.